Pada hari ini, bicara saya ditemani oleh seorang guru yang berpengalaman iaitu Puan Sazani. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Alisha. Cikgu, seperti yang kita tahu, Cikgu merupakan seorang guru yang berpengalaman menggunakan teknologi semasa pembelajaran. Jadi persoalan saya Cikgu, bagaimanakah Cikgu memperjuangkan sasial serta adab dalam pembelajaran dan bagaimanakah Cikgu rasa ilmu di hati itu masih menjadi azimat pada berharga? Okay, baiklah Nisha. Sebenarnya saya bukanlah guru yang hebat dalam penggunaan teknologi, tetapi saya cuba praktikkan teknologi dalam PDPC saya. So, soalan yang pertama tadi berkaitan dengan sasial dan adab. Okay, yang pertama sekali, saya akan cuba menjadi teladan kepada pelajar saya yang dengan menunjukkan nilai-nilai dan sikap yang baik. Contohnya berdisiplin, menepati masa, dan juga saya cuba memastikan pelajar saya ni mempraktikkan sikap-sikap kerjasama mereka dalam kelas. Contohnya semasa bekerja secara berkumpulan, buat eksperimen ke, saya akan letakkan mereka dalam kumpulan dan setiap pelajar dalam kumpulan tu ada dia punya peranan masing-masing. Jadi dekat situ secara tidak langsung dapat melahirkan sikap kerjasama antara mereka. Itu antara contohlah yang saya boleh lakukan dalam kelas saya. Pertama tadi saya ulang lagi sekali berkaitan dengan saya menjadi teladan. Yang kedua, saya cuba tingkatkan sikap nilai budi mereka dalam kerjasama dalam semasa pembelajaran berjalan. Okay, untuk soalan yang kedua tadi berkaitan dengan detak hati iaitu ilmu dipraktikkan. Walaupun ada teknologi, kita masih mempraktikkan ilmu tu. Yang pertama sekali, sebab apa? Sebab ilmu tu penting, Alisha. Kenapa ilmu tu penting? Sebab ilmu lah adanya teknologi. Kalau tak ada ilmu, teknologi pun tak muncul. So dengan ilmu ni dia sangat penting. Walaupun pelajar-pelajar sekarang dia lebih kepada teknologi, kita kena terapkan pada mereka yang ilmu tu mesti datang. Dengan adanya ilmu juga, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam menggunakan teknologi. Contohlah macam kelas cikgu gunakan Suno AI. Kita create lagu, kita masukkan lagu berkaitan dengan topik tu. Kita gunakan teknologi tu, tapi dalam masa yang sama kita sampaikan ilmu. Maksudnya lagu tu bukannya lagu yang lawa lah, bukan lagu yang sia-sia. Lagu tu ada maklumat berkaitan ilmu pengetahuan yang saya ajar pada hari tersebut. Saya mewakili pihak UPSS mengucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi bertemu bual bersama kami. Sama-sama. Pada pagi ini juga saya akan menunggu seorang pelajar cemerlang iaitu Muhammad Nazir bin Rosali dari kelas 5 Sains. Assalamualaikum Nazir. Waalaikumsalam Alisha. Pak Nazir, bagaimana anda membahagikan masa anda untuk teknologi dan juga pembelajaran sebagai seorang pelajar? Okay, pertama sekali saya biasanya akan membuat jadual harian. Contohnya pada waktu petang saya akan mengulang kaji, lalu saya akan menyiapkan kerja sekolah pada waktu malam. Selepas saya menyiapkan semua kerja sekolah, saya juga itulah waktu saya untuk menghabiskan masa dengan hiburan menggunakan teknologi. Yang kedua pula, saya biasanya akan mengasingkan hiburan teknologi dan pembelajaran. Contohnya saya akan menetapkan screen time saya terhadap aplikasi-aplikasi hiburan yang saya pakai. Contohnya untuk permainan dalam talian, saya biasanya akan menetapkan masa sebanyak 1 jam 30 minit. Dan untuk aplikasi hiburan seperti media sosial, saya akan menggunakannya sebanyak 2 jam sahaja untuk sehari. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Nazir atas kupasan itu sebentar tadi, dan terima kasih diucapkan kepada Puan Sazani dan juga Muhammad Nazir bin Rosali dari kelas 5 Sains. Semoga pertemuan kita ini menjadi asbab kebaikan buat semua. Saya Nur Aisyah Masara Dutak Tua bersama rakan setugas saya Nuri Sri Fahrani melaporkan untuk TVPSS SMK Taman Indah. Sehingga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.